Kau dengar tak? Dengar. Maknanya bukan hantu lah. Ish. Jom. Terlalu minta maaf, terlalu. Jadi, terlalu sikit. Sorry. Nanti jauh. Okey, so kita nak mulakan podcast kita macam mana? Kita cerita kita dekat mana masa benda tu jadi boleh? Korang, ni podcast tau. Kalau korang angguk-angguk, angkat bahu, geleng-geleng, mic tak dapat pick up, cuba cakap sikit. Suasana hari Ahad di Pangsapuri Sarjana Puteri pada pagi itu seperti hari-hari Ahad yang lain. Seorang suri rumah mengemas ruang tamunya. Kawan-kawan bertukar cerita, bergelak ketawa, bertepuk tampar. Seorang pelajar universiti melekatkan stiker baru di motor second hand dia. Second hand kena sebut ke? Tapi motor saya memang second hand pun. Tak mampu saya beli baru. Motor second hand tu berapa ribu, Syul? Tak sampai 3,000 pun, Kak Ili. Bayar bulan? Tak masalahnya sekarang ni tak kisahlah mahal ke tak mahal. Rasanya tak payah sebut teruslah. Kita cuma sebut seorang pelajar universiti melekat stiker di motosikal barunya. Dah. Tapi macam mana kalau orang ingat yang motor tu motor baru? Saya tak mampu beli baru. Saya tak mampu beli baru, Kak. Second hand pun bayar bulannya. Tapi apa kena-mengena dengan cerita ni? Kak dia ada point kat situ. Shui ikut je lah apa yang akak decide. Tak apalah, kita teruskan aja lah. Tak saja ke? Okey. Tapi pada pagi itu, sebuah kematian telah berlaku. Memang kematian kita kena guna sebuah. Habis tu takkan nak guna sebiji kot. Sebuku? Itu roti. Betul juga. Sorry. Apalah, kita guna sebuah kematian je. Alah, bukannya Dewan Bahasa dan Pustaka nak dengar pun podcast kita ni. Dan begitulah kisah benar. Angin Ahmad orang Myanmar yang menyamar di pasar sebentar. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jangan lupa subscribe ke podcast KL Tak KL bersama saya, Elrizal. Mak kau hijau, mak kau kancil, mak kau kentut. Sudah. Anakku kena buli. Mak kau miskin. Mana ada? Ada. Mak kau terkerja, mestilah miskin. Tak, dia ada kerja, gaji dia besar. Suri rumah tu bukan kerja lah. Mak aku kerja ofis, ada aircon, sejuk. Mak aku kerja lagi best dari mak kau. Dia kerja macam James Bond. Hah? J-Bond? James Bond. Macam cerita tu, tangkap orang jahat. Tak pernah pun aku nampak mak kau tangkap orang jahat. Pasal dia kena senyap-senyap lah rahsia. Kalau tak, orang jahat tu tahulah dia siapa. Tu pun tak boleh fikir. Style lah mak kau. Aku dah cakap kan, mak aku lagi best dari mak kau. Mak kau hijau. Betul lah mak aku yang hijau sebenarnya. Mak kau hijau, mak kau hijau. Mak aku yang hijau. Mak kau hijau. Mak aku yang hijau. Mak kau hijau. Mak aku yang hijau.
Investigative jurnalis tu apa? Macam wartawan siasatan? Dulu pernah lah nak jadi wartawan yang siasat kes-kes jenayah tu. Sebab saya rasa macam berbakti kepada masyarakat. Asal kau tak jadi wartawan? Pernah lah jadi wartawan dulu. Tapi wartawan hiburan je. Tulis gosip je. Lepas tu bila saya dah dapat bismil, suami saya suruh berhenti kerja, jaga anak. Aduh, letih lah. Jadi akak berhenti kerja ke tidak? Berhenti? Oh. Oh. Abang keluar dulu pergi kerja. Okey bang. Kenapa kan mata tu? Tak ada apalah. Bulu monyet kot masuk mata. Itulah awak. Cuba awak kemas rumah ni elok-elok sikit. Jangan sampai penuh dengan bulu kucing je. Salah saya lah gamaknya. Salah saya lah gamaknya. Ana, kau ni kan dengar sangat cakap lelaki. Cakap lelaki ni kau boleh pakai. Bukannya dia orang nak menyenangkan hidup kita, nak menyusahkan lagi ada lah. Tapi Samsul tu baik orangnya. Alah, bekas suami aku yang 3 orang tu semuanya baik belaka. Mula-mula, lepas kahwin, keluar semua belang. Tapi apa yang saya tak suka kan? Apa yang Bismil cakap dekat kawan dia tu? Teruk sangat ke saya ni Taklah Kak. Akak okey je. Akak ni dah lah baik, cantik, wangi. Entahlah. Saya ni rasa macam saya ni mak yang gagal. Ana, sebab tu kau buat podcast ni kan? Kita selesaikan dulu kes ni, lepas tu kita tengok Bismi rasa kau gagal ke tak? Betul juga tu, Kak. Budak-budak memang. Memang apa Kak Ili? Memang budak-budak. Budak-budak memang budak-budak. Betul juga. Ana, masa Khairul meninggal kau dekat mana? Oh. Bismil, jom makan. Kejap lagi Bismil makan. Bismil, bunyi apa tu? Kejap. Kau dengar tak? Dengar. Ada yang terkeluar lidah ni. Aduh. Bunyi apa tu? Cepat. Sorry, terpelalu sikit. Khairul, you kenal? Itu classmate saya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Sabar. Teori pertama kau ialah dia terjun tingkap bilik dia. First memang macam tu lah. And polis pun datang, diorang pun kata dia terjun dari tingkap. Kalau dah polis cakap dia terjun dari tingkap, kita nak siasat apa lagi? Bagus soalan Kak Ili. Well, Sebab ada benda yang tak kena dengan kes ni.
Apa yang tak kena tu Kak Nah? Boleh tahan soalan Shu. Saya cuma baca dari skrip ni je. Shu. Alamak, salah cakap ke? Tak apa, kita buang je lah part tu. Okey, kalau betul lah si Khairul tu terjun daripada tingkap, persoalannya ialah kenapa? Kalau tak silap aku, kita bertiga ada jumpa dia pada hari kejadian. Ha, betul tu Kak Ili. Saya berdiri dekat belakang dia masa beli makanan dekat kedai Kak Subah. QR dia asyik tak lepas je. Alah, QR code masalah ni. Tapi bila saya guna QR, okey je lepas. Oh, okey. Thank you. Nanti, saya ambil makanan hari ni, esok saya bayar boleh? Eh? Kalau dia ada niat nak terjun tingkap, Lepas tu kenapa dia cakap dekat Aunty Suba yang dia nak datang balik kedai keesokan harinya? Kan? Aku pula ada terserempak dengan dia bila tengah sembang dengan Ramli. Sukarnya untukku berpisah denganmu. Kau kunci. Anak ikan masin mak dah sampai. Fishball betul lah. Astagfirullah. Carol. Kau nak pergi mana tu? Lalu je lah depan aku ni. Assalamualaikum ya. Depan lalu? Salam. Lalu. Nasiblah aku ni lalu tengok kau. Kau nak pergi mana? Saya? Balik rumah lah bang. Balik rumah. Tu kenapa tu telefon kau tu? Rosak ke? Tak nak ajak aku naik rumah? Aku boleh repair. Tak apa bang. Bateri je habis ni. Saya balik charge dulu ya. Terima kasih bang. Puan. Kakak. Sis. Skandal baru ke, Ram? Kakak apa cakap macam tu? Dia tu regular customer saya je. Sajalah saya mengusip-ngusip, nyakat-nyakat. Ya ke? Cara kau musik-musik tu macam ada apa-apa je. Kak, apa ni? Cakap macam tu tak baik tau. Fitnah orang. Kecil hati saya, patah hati saya. Dia tak adalah nampak murung sangat. Sampai nak terjun tingkap. Cuma dia macam malu-malu sikit bila dijumpa dengan Ram. Fishball, katanya. betul ke dia ada apa-apa dengan Ram? Tak adalah. Ram kan suka musik. Biasalah Ramli tu. Abang Ram ni tak pernah usik saya pun. Kau bukan taste dia. Shu pun ada jumpa Khairul pagi tu kan? Betul. Syu. Khairul, Nak minta tolong boleh? Amda, Jam charger. mana charger kau? Hilang. Tak boleh beli baru? Esok aku beli baru, aku pulang balik kat kau. Serius? Type C. Type C. Bolehlah. Bila boleh bagi balik? Minggu depan? Syu. Assignment Rahman dah siap dah. Serius lah kau nak minta terus assignment aku? Tak kasih chance, Minggu depan aku minta balik charger aku. Yalah. Terima kasih pun dia tak cakap. Bertuah punya budak. Lah, dia tak cakap terima kasih pun. Dia pernah pinjam charger Shu sebelum ni? Ke first time? Ni first time. Tapi saya ada dengar daripada budak kelas lain yang dia ni memang jenis suka pinjam duit sikit. Oh, tapi dengan Shu dia tak pernah pinjam duit pula. Tak. Pasal Shu ni jenis muka garang kot. Shu muka garang. Macam bela je. Tapi dengan classmate lelaki, saya memang garang sikit. Tak naklah diorang ingat saya ni berkenan dengan diorang pula. Bagus, Shu. Buat je muka garang dengan jantan. Seko-seko tak boleh pakai. Jadi, untuk menyimpulkan episod pertama kita, apa yang kita tahu? Polis cakap yang mangsa terjun tingkap untuk ambil nyawa sendiri. Tapi tak ada suicide note pun.
Dan interaksi kita dengan mangsa pada pagi kejadian tak menunjukkan apa-apa tanda yang mangsa terlalu murung untuk bunuh diri. Lagipun, dia ada buat plan di masa depan. Kalau dia dah tak nak wujud, kenapa dia cakap dia akan buat ini pada hari-hari esok? Kes ni menarik sebab semua evidence menunjukkan bahawa ini bukan sebuah tindakan bunuh diri. Mungkinkah ada gunting dalam lipatan? Ada api dalam sekam. Ada sesuatu dalam benda lain. Bersama kita akan merungkaikan apa yang akan terjadi di dalam kes ini hanya di podcast Analisa! Analisa! Apa yang menarik bagi saya tentang analisa-analisa ni, dia pasal murder mystery. Tapi murder mystery ni bukan hanya untuk suspense saja, tapi juga dia bercerita tentang financial pressure, talks about marriage, it talks about loneliness and emotional sacrifices lah yang I think most of women pendam. Analisa adalah seorang yang bercita-cita tinggi, seorang suri rumah yang sangat bertanggungjawab dalam menjaga keluarganya dan menjaga isi rumahnya, especially Bismil, anak lelaki dia. Dia seorang yang ada semangat memberi balik ke masyarakat dan membantu untuk solve isu-isu semasa ni. Sebelum dia menjadi seorang suri rumah, dia adalah seorang wartawan hiburan dan dia sebenarnya intikan untuk menjadi seorang wartawan yang menyiasat kes-kes jenayah ni. Jadi dia tak dapat sampai cita-cita tu. After kejadian yang ada dekat apartmen Pangsapuri yang Ana duduk ni, ada kematian, di situ dia dapat semangat untuk siasat kes ni dengan melalui podcast dan bersama-sama jiran-jiran dia, kawan baik dia iaitu Kak Ili and Shu. Suhaili mempunyai watak yang sangat confident oleh kerana pengalaman beliau. Dia menjadi seorang yang banyak memberikan nasihat kepada Ana dan juga Syed. Peranan Suhaili untuk menjadikan rakan-rakannya sekuat dia. Dia akan selalu memberikan satu motivation. Kita kena sayang diri kita. Kita sebenarnya tak boleh bagi jantan decide apa yang kita boleh buat dengan apa yang kita tak boleh buat. Saya rasa unlike Kak Ana and Kak Ili, they're bound to traditional. She's not bound to traditional. She truly believes that seorang wanita itu dia bukan sahaja seseorang yang memegang responsibility. The younger generation especially, we feel like women are beyond responsibilities. We also deserve to just have something on our own. That is what she represents, and I think that's very strong. She's also bound to the case. And saya rasa sebab Khairul is her classmate, even though she's heard so much about this guy, she's very fair. Shu is very fair. She's very observant. Yes, she's very cold, but she's fair. Even though she guards herself from boys, she still fights for Khairul's justice, you know? Inspirasi utama saya ialah Powerpuff Girls dan banyak yang saya belajar daripada Powerpuff Girls itu sendiri dan saya cuba untuk menonjolkan sisi-sisi Powerpuff Girls di dalam penceritaan analisa-analisa melalui 3 watak ini. So you have to see the dynamics. Dia macam kalau kita dalam family, dia macam Kak Long, Kak Ngah, adik. Apa yang tak kena tu Kak Ana? Boleh tahan soalan Shu? Podcast ni adalah sesuatu medium yang agak accessible. Dia tak perlukan terlalu banyak equipment untuk seseorang membuat sebuah podcast. Selepas buat podcast episod pertama, analisa terus meletup and sokongan daripada viewers dan pendengar sangat-sangat membantu dan memberi semangat kepada tim analisa sendiri podcast untuk meneruskan lagi podcast mereka. And of course, yang paling penting analisa bila kita dapat pendapat daripada penonton atau pendengar, podcast ni berjaya untuk bagi awareness yang sampai kepada dia punya pendengar dia. Sambil bercerita tentang murder mystery itu, tapi sebenarnya diorang bercerita tentang life diorang juga. Dia bukan hanya tertumpu dekat crime investigation itu,
tapi juga we get to know this podcaster lah kononnya. I truly believe Shu does this because she also has a voice. Basically, what I see from these 3 friends is that they want to chase a purpose. Dan lagi satu, saya rasa dia belajar banyak. They gave her very cool boy advice. Sebab pengalaman yang ada dalam kehidupan, beliau terus bangun menjadi kuat dan mempertahankan maruah sebagai seorang wanita yang tidak bisa diperkotak-katikkan. Sehingga beliau boleh mengeluarkan satu ayat. Buat je muka garang dengan jantan. Seko-seko tak boleh pakai. Action. Apa ambil gambar kita ni? Kalau nak ambil gambar kita... Pada pendapat saya, gandingan Tizakiah, Raja Azura dan juga Eliza Azizi menonjolkan sebuah dinamik yang interesting, yang funny, dan juga kita dapat melihat persahabatan antara 3 generasi wanita ini dibina dan diserlah melalui penceritaan dan pencarian kebenaran mereka. Kalau wanita di luar sana mungkin yang rasa nak give up, semangat, rasa direndah-rendahkan, diperkecilkan, semoga dapat semangat dan inspirasi daripada tengok analisa ni, sebab dalam analisa ni wanita-wanita yang kuat, yang ingin berjuang, find that in yourself, and of course you will be doing what you love, and there's so many ways to do it. When it comes to girls ganging up together, doesn't matter how old you are, you will gang up. And like investigate something, right? So I think that at its core, you can relate to that. Jarang kita tengok 3 orang wanita menyiasat hiruk pikuk yang berlaku ni sebenarnya boleh diselesaikan oleh 3 orang sahabat, Annalisa, Ili dan Shu. Bersama kita merungkai murder misteri ini hanya di Analisa Analisa. Kalau polis dah cakap yang dia terjun tingkap, kita nak siasat apa lagi? Tapi tak ada suicide note pun. Ada benda yang tak kena dengan kes ni. Apa yang tak kena tu Kak Ana? Wow, boleh tahan soalan Shu? Saya cuma baca dari skrip ni je. Shu. Alamak, salah cakap ke? Tak apa, kita buang je lah part tu. Monyet. Monyet. Abang rasa apa benda yang korang buat ni buang masa je lah. Apa je yang korang boleh jumpa, polis tak boleh nak jumpa. Saya tak faham. Kenapa dia sanggup sampai terjun tingkap? Dah lah berhutang dengan saya. Mana ada I tak puas hati dengan dia? Tapi pelik. Housemate-nya baru terjun daripada tingkap 2 hari lepas. Tapi you tak nampak macam sedih pun. Aunty, nak buat apa? You orang datang sini nak minum air saja. Air je pun. Astagfirullah. Saya tak rasa dia bunuh monyet sebab dia tak suka kucing. Dia tak suka podcast ni. Orang yang tak nak kita teruskan sesatan kita. Dia mesti pendengar podcast juga kan? Bersama kita rungkaikan kes ini hanya di podcast Korang Analisa Ana.